Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bandung, ni bak tepuk yang berbahagianya. Kamu merupakan dalam dengan drone di dalam acara Balah Pantun di Aceh TV. Oleh sebabnya ni bak tepuk yang berbahagianya taduk di letiat. Karena gutanya dalam hati tutah mungkin dengan balah-balah pantun menonyo tenang basu. Tapi ente insya-Allah mudah-mudahan walaupun kamu walam ente yang namun gembira di sini. Jadi mio tutah tapi di dalam tutah yang hanglah tu mata. Di dalam tutah mutamah tenang oleh sebabnya benar gembira. Walaupun dia yang hudip lah mutang yang namun subang tetap gembira. Oleh sebabnya hai rakan-rakan dengan luntuan nyoji tak pegah ba. Reduk talogle ujun taloblang. Tiak koh pacang di luk lam ara. Le urang wahai urakan le kesusahan atih permukaan dunia. Ladum urang gejak ublang. Padi gerancang pupu yang na. Ladum pula domat. Terda bawang. Bermacam-macam yang buka usaha. Yang ladum urang tukang dagang. Gejual barang tidih di kota. Nah, cik lam kampung wahai rakan, yang ji mutang tu mudunya. Kelebut getup dengan kedai lagi Pak Min lom tayang. Ai inohat ai bang golo buka. Aleh pakriban tayang bagian. Oleh sebabnya nyan ke menarpa. Gutanya manusia hudip atih permukaan bumi Tuhan. Memang utang tetapnya. Utangan manusia bisa bayaran. Juga utang dengan Allah Ta'ala. Utang dengan Allah bukan mempunyai wang. Cuma sembahyang bagi kita. Mia utang dengan manusia bermacam-macam. Nam utang bawang. Nam utang tira. Tapi dengan Allah cuma temayang. Itu pertanyaan mula pertama. Waktu sampai kamu nanti ke kuburan. Itu rancang mula pertama. Kalau bisa, kalau tidak bisa kita jawaban. Hancur lebur tulang semua. Maka utangan manusia wahai urakan, yo mantong yang wong lam badan tino lam dunia. Wajib tak peglah wahai urakan terhalang belang padang masa. Menancit utang tengah dengan Tuhan. Bekna terhalang belang padang masa. Aleh pakriban. Fikir hai bang bersama-sama. Terhudip dalam dunia meno ke macam to ngahana hutang do manusia. Tapi yang berat dengan hutang dengan Allah wahai urakan. Bekna kesusahan belang padang masa. Ino barang pu tak pegah jid wahai urakan. Jid tak manyang lam awan mega. Tapi bak tabau taat. Dawo bak Tuhan. Baik pun yang muda tedang. Baik pun orang yang duha. Mam yang katawo kedih bak Tuhan. Putuh harapan pergaulan dunia. Macam mana menyona anak yang saleh wahai urakan. Tapi tip-tip janji tim doa. Ma menyohana anak tak kebah di alam alam. Pakriban macam syubah cerita. Pulam ohna anak lampu mau Tuhan. Lam perjudian tu mata. Gutanya gak adab oleh Tuhan lam kuburan taih kata. Gak bisa bergerak wahai urakan. Bupangkat mayang yang bubiraya. Ban Bandung gutanya kana ketentuan. Maka yo mantang hudip tayo lam alam. Perguna rakan wate kata. Bek ne wate temayang. Yang lagi tanya hai bang bala ke bangsa. Bek gaduh babak gede ku fi tapi mudang. Tip uro Tuhan yang menanurupa. Oh tawo rumah kamu tang hilang. Kamu pikiranmu berebu dana. Oleh sebabnya kamu sampaikan. Hudip atas permukaan. Getanyo tak ingat benar. Haru tak udip. Gure wajib tak mati. Kan hudip tabi tino lam dunia. Tak tetap dunia tak pubujahi. Jampang oh pagi terata tita. Munyo getik ta lepot Allah atau peglah wahai saudara. Wahai pun raja cukup megah. Ibarat kisah Fir'aun raja. Raja Fir'aun karang hana banyu kundro Tuhan bak manusia. Tapi bak taboh taat wahai urakan.
Goknyan karam lam laut raya. Batang gasiplo bulan Muharram. Firaun karam lam laut raya. Dum kaum Nabi Tuhan pelupa ilaut bekah ratna jak Musa. Nabi Musa Allah yang tolong. Wahai hayarakan lunkoh laut raya. Ngan ikatu wahai orakan rat perjalanan Nabi Musa. Oh teruk bak tengah-tengah wahai orakan. Karena dia tinan Fir'aun raja. Raja Fir'aun ni bak matanya. Mati tenggelam lam laut raya. Hana bak tersyak wahai orakan. Nian hukuman Tuhan kepada manusia. Walaupun megah pangkat dia manyang. Oleh sebabnya kesadari benar. Menyuruh telefon bak ulun tuan. Hai rakan-rakan nemui sikana. Ni kalian ditinan berpas-pasang. Yang baik subang talah angka. Menyuruh talah angka ni kalian ditinan dengan ulun tuan. Anjit terpegah apa? Tapi menyapah angka wahai rakan. Pasti dengan ulun tuan jit pegah apa? Tangah ulangit bintang metampang. Mati putrofang purumoh raja. Hudip atih permukaan dunia wahai urakan. Bermacam kejadian atih permukaan dunia. Getanyo ban bandum nyo makhluk Tuhan. Memang otak pegah tino alam dunia wahai urakan. Batu hana bandum manusia. Baik pun urung inang. Baik pun urung agam. Yang na liran tiam bak pegah apa. Kepedak kaya ken urung Tuhan tubuh dan tehat. Abih ke ubat dumna belanya. Sehingga tanpa tahu lam jerat. Hantam namangat rasa bahagia. Oleh sebabnya. Bala yang kelih rayakan wayang. Tuhan yu tentang si Ja'ul Aqa. Ulu neraka bitakan wayang. Guke jih payang temeluh dunia. Mati aja apui neraka jahanam. Lepas tat kejam hana ngan peta. Lidah jiraya bita ngan tajam. Lepas kerang cekang ngan tu mendaga. Jime ngan beto alat temepoh. Raya tilepah ngan berat mengunca. Yang tan temayang katrang dipajuh. Badan dum tijuh di daruhaka. Mulai tubuh jipoh tampoan lehu. Jipohan kenu tampoan ata. Bak wate mugrib kulit tipuru. Mantang mahamu tampoan isya. Tiga ga dipoh tubuh ka ancu. Tulung tipuru kajit ketirah. Lam ati bumo atau mahamu hana puku melakta depa. Oleh ulinyan jitran ngan guke. Muo bandile tubuh kita. Jibudah bita hingga lamule bahaya tribe yuhunyan tarata. Bak wate jipoh haide jiti rejang. Pakon temayang hana dikata. Mata lam dunia putebab bimbang. Dua ketuhan limang kutika. Pakon jit lupa gure kepada Allah. Kageberi kekah nikmat meganda. Geberi harta mulia megah. Pakon ke Allah tak pedang dawa. Dile yuh mayak tak perih watici. Yuh mata putih. Yuh ubut nyan tak perih Tuha. Wate ka Tuha. Nyampa lam tak tili. Tak perih ketiji dalam kerana. Jino kamate kata gutube. Waringan tampe hanju jibila. Perintah Tuhan kata geyu tunge temayang wate pakan hantamna. Tamu hai wali dikun di ulu talak tatawu karung talake tulung bak raja-raja. Megah tak kata mata di gampung urung jak kunyung mulut telata. Dino apa tengap hanjut tamu tu. Pakan kakuyu hati kalia. Mehai angkatan talake bantu gata dahulu jadi panglima. Dehoka buhu tiga ngan gagah. Ho taba jiwa tiga perkasa. Ho taba kaya dile mulia megah. Ho tame ganah dengan angkara.
Ulu neraka menan ditimplak tera jilan tiak jipo hana bla balatan geberi pakri balayahan itatula hana kuata bak manusia wahi orakan. Penulang Tuhan tengah ke kata. Pulam menghempit dalam kuburan. Batang tapang di pinggir laut. Bunganya jatuh di sembar ikan. Kalaulah datang malaikat maut, nyawa ke mana kamu larikan? Gekulam pepatah wat Aceh. Asam kandis, asam gelegur. Ketika asam seriang-riang. Menangis mayit di pintu kubur. Teringat badan tiada sembayang. Oleh sebabnya wahai rakalun. Baik pulam kampung gure-gure kamu yang dalam kota. Bak wate terus kutika wahai rakalun. Nijak lantung pujo rapana. Cuma limang buah wate yang you sampaikan oleh Tuhan kepada kata. Bek nekun haik gure, bek nekun hanjan. Perintah Tuhan gayu bak kata. Muya nekun haik wahai orakan. Yang kaya tak melanggar wahai saudara. Oleh sebabnya kamu sampaikan kepada orang-orang agam atas permukaan dunia. Bedah jak tobat ibadat ke Tuhan supaya senang akhirat dunia. Belang padang masya luah mahalak. Leheri be tunjak ke pegah cukup jiuh dah pasang unta. Padup nangan alu melinting tua. Pakriban tajak amalan hana. Belang padang masya rakyat mekato ramai hana metitro yang rumah muka. Menyona amalan tanyo tak kandung. Tuhan beri payung di padang masya. Menyona amalan tanyo tak kandung. Hana pelindung di padang masya. Belang padang masya hana bak kae. Tu tat ule wahai saudara. Mata uro tijingkai je atih ule. Menan gepete oleh ulama. Oleh sebabnya wahai sampai. Tanyo mutente pubut ibadat benar. Dan pubut sembayang wahai urakan. Supaya tenang akhirat dunia. Tamita rezeki urongan malam. Untuk ibadat ke Tuhan yang maha kuasa. Supaya getanyo. Bek menan-menan wahai urakan. Hudip lam di dalam bumi alam muno kurpa. Oleh sebabnya kamu sampaikan. Inangan agam keban berupa. Lun piyuh tiat dilewahi urakan. Untuk onhian lun tamung. Terima.